Aku hari-hari meniaga ayam RM2. Sentiasa ada duit. Saya tolong mama saya jual pokok bunga di pasar minggu. Dapat duit. Aku juga tolong mama jual kuih. Dapat duit. Hai Mimi, Susanti. Hai Upin, Ipin. Korang tengah buat apa tu? Melukis. Saya sama Susanti mau cerita tu. Buat apa tu? Upin, Ipin. Dari mana? Nak ke mana? Dari sana nak ke sini. Bagus. Sapu laman ni sampai bersih. Sambil tu cerita, apa kerja sekolah korang tu yang nak ditolong sangat? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, Opah. Upin. Ya, betul. Betul. Tapi, kita orang tak boleh bagi tahu mak dia yang dia mandi sungai. Ha, makan rasuah. Tak adalah. Kita orang makan ayam je. Oh, Semua selamat. Selamat! Tak ada yang pingsan. Tak ada! Ya, KJ. Bagus. Adik-adik, bila berlaku kebakaran, kita mesti lari. Jangan menyorok. Udah tua, udah lama. Dulu aku paling keren. Semua orang bawa aku karena jam-jam yang lain belum ada. Tapi sekarang aku udah dilupain. Sedih. Cikgu, saya tahu. Semua barangan elektrik ni tak ada label. label apa? Label. Label ni Ya, label tu. kan menggelupuk. Kat situ. Hei, dah. Jangan nak berangan. Siapkan kerja cepat. Akak tak nampak. Macam mana main benda ni? Pinjatlah. Pulas-pulas je keluar api. Tapi, sebelum datangnya dapur gas, dulu ada lagi satu dapur. Siapa tahu? Dapur arang. Buruknya muka kau. Penuh dengan tepung. Lah, iya ke? Nah, barang-barang yang kau suruh budak tu beli tadi. Aik, kau pula yang bawa? Saja tolong. Dah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Oh. Kalau tak baca, yang dia mandi sungai. Ha, makan rasuah. Tak adalah. Kita orang makan ayam je. Oh, loya buruk ya? Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Kita orang makan ayam. ABCD. Iya. Apa? Hari ni ABCD Uncle Mutu habis. Orang ramai sangat. Sampai Uncle Mutu tak cukup tangan. Kita orang ni baru balik dari kampung sebelah. Bergotong royong bersihkan kawasan. Oh, patutlah penat. Tadi ada pegawai dari Kementerian Kesihatan datang. Dia beri penerangan pasal kebersihan. Ada banyak jenis susu. Upin, tengok ni.
jom kita isi angin di bengkel Nyonya Awi. Lepas tu, baru kita pergi warung Uncle Mutu.